berapa ramai budak kita kena tahan. 4 orang bos, termasuk Black. Kalau boleh buat masa ni jangan pergi mana-mana dulu. Kita stop dulu aktiviti kita ni sebab keadaan sekarang makin berbahaya. Okey, Baik bos, tugas korang sekarang ni, korang kena cari Najib. Korang cari dia sampai dapat. Najib yang hari tu pinjam duit kat kita tu ke bos? Ya. Kenapa dengan budak tu bos? Kau tak payah banyak tanya. Kau buat je kerja kau. Aku ada plan aku sendiri. Okey bos. Aku nak dapatkan Zack dalam kumpulan kita. Zack? Zack bukan accident ke bos? Zack memang accident. Tapi aku semalam dah pergi hospital. Aku tanya doktor hari ni dia boleh keluar. Dan doktor cakap Zack disahkan hilang ingatan. Dan ini adalah peluang untuk kita dapatkan Zack masuk dalam kumpulan kita. So tugas korang sekarang ni dapatkan Najib sebab Najib yang akan bawa Zack keluar daripada hospital. Faham? Faham bos. Berapa yang perlu saya bayar doktor untuk kos perubatan Zack? Encik Najib. Encik Najib tak perlu bayar apa-apa pun untuk kos perubatan Zack sebab dah ada orang bayar. We've heard you. Boleh tak kalau saya nak tahu siapa yang bayar kos perubatan Zack doktor? Minta maaf dan Encik Najib sebab saya tak boleh bagi tahu siapa yang bayar kos perubatan Zack. Kenapa pula doktor? Sebab masa dibayar tu dia tak bagi detail pasal diri dia. Tak apalah doktor, betul tak payah bayar sebab saya pun tengah kering ni doktor, tak ada duit. Ya betul Encik Najib. Okey lah doktor, saya minta diri dulu. Terima kasih banyak doktor. Sama-sama. Zack, kenal aku tak? Tak. Siapa Ni akulah Najib, kawan baik kau. Minta maaf aku tak kenal. Aku tak ingat apa-apa. Okey, tak apa, aku faham. Jomlah aku hantar kau balik. Balik? Balik mana? Balik rumah kau lah, dah jom pelaku. Siapa nama kau? Takkan nama aku pun kau tak ingat. Aku Najib lah, kawan baik kau. Ya ke kawan baik? Ke kau orang jahat? Kau single ke taken? Aku single. Kenapa kau single? Kau gay ke? Kepala bapak kau, sekejap lagi kan ada orang masuk hospital 2 kali. Alamak, ada tora-tora pula dah. Turun. Mana kau nak lari dah? Dah hutang tak nak bayar. Dah sebulan lebih dah. Kau nak lari mana? Aduh, macam mana aku nak lari ni? Relax. Aku kira sampai 3. Kalau kau tak turun, aku pecah kereta kau. 1 2 3, ciao. Boleh ke? Kejap. Mata kaci semar ngising. Kenapa diorang kejar kita? Tak tahulah, dorang saja je tu. Tak apa, kau relax je. Kau duduk dalam kereta, kau jangan keluar Kenapa aku tak boleh keluar? Kau dengar je cakap aku, dorang ni jahat tau tak, bahaya. Diorang yang bahaya ke kau yang bahaya ni? Mana kau nak lari je? Engkau kalau hutang dengan geng lain bolehlah lari, tapi tak dengan geng Jamal. Korang ni relax dah lah, nanti aku bayar lah yang kau kejar aku sampai ke sini. Kenapa? Tu malaikat maut dah sampai, kau cerita dah sendiri dekat dia. Wow, Mr. Najib makin handsome nampak. Lu sudah hutang sama gua, lagi lu mau lari. Hey, Jib, aku nak cakap sikit lah dengan kau. Engkau kalau tak mampu nak bayar hutang, baik kau jual lah harga diri kau tu. Relax lah Mal, bagilah aku masa sikit lagi. Aku ada duit nanti aku bayar lah, aku takkan lari punya lah. Takkan lari Engkau kalau takkan lari, engkau takkan gunakan nama Zack untuk pinjam duit kat orang. Cukup Jamal. Jib, kau ingat aku tak tahu ke? Engkau yang buat Zack accident. Kau ingat aku tak tahu ke? Kau dah melebih dah ni Jamal. Kenapa? Kau takut? Kau takut Zack tahu semua pasal kau? Apa ni, kau fitnah aku depan Zack? Fitnah kau cakap.
Tak apa Zack, aku ada dengan kau Zack. Aku ni kawan kau daripada kecil lagi Zack. Nama aku Jamal. Jamal? Kau tak payah risau Zack. Macam ingat nama tu, tapi tak apa. Aku tak tahu siapa. Aku faham Zack, kau lepas accident kau hilang ingatan kau. Tapi aku tak sangka ada orang yang nak pergunakan kau dalam keadaan kau susah macam ni. Jamal, kau jangan nak lebih Jamal. Dia tak ada kena-mengena pun dengan hutang tu. Lepas tu dengan accident tu pun aku tak ada kena-mengena pun. Kau jangan nak lebih Jamal. Syaitan bertopengkan manusia. Jip, kau kalau buat kat orang lain aku tak kisah. Tapi ni kau dah melibatkan kawan baik aku Zack. Aku takkan biarkan kau buat semua tu kat kawan baik aku. Dah lah tu Jamal, cukuplah fitnah aku. Kalau kau nak aku, kau rembat je aku. Kau jangan usik Zack. Dah Jip, cukup Jip. Mulai hari ni aku tak nak tengok muka kau lagi. Dan kau bukan kawan aku lagi. Zack, Kau dengar tak apa dia cakap? Dia tak nak tengok muka kau. Kau belas kan? kau dah melebih dah ni Jamal. Berambus. Tak apa, kau tengok dah nanti Jamal. Kau tengok lah. Samsudin bin Haji Samsuri. Yo, what's up man? Mulai hari ni tempat ni aku jaga. Kau jangan ambil lagi barang daripada Jamal. Tapi aku risaulah, nanti kalau aku tak ambil barang kat dia, geng Jamal kacau. Kau nak risau apa? Aku pastikan dia takkan masuk tempat ni lagi. Kalau dia ada kacau tempat ni ataupun dia ada kacau kau bagi tahu aku. Biar aku potong dia punya banana bagi monkey makan. Potong banana Tengoklah nanti siapa potong siapa. Ni aku nak bagi kau try barang baik punya, lagi padu, lagi kau daripada Jamal punya. Dan yang pastinya harga jauh lagi murah. Baik, tapi pastikan Jamal dengan budak-budak dia tak kacau tempat ni lagi dan tak kacau aku lagi. Kau tak payah pening lah. Hal Jamal dengan budak dia biar aku settle. Okey, kalau macam tu kita deal. Cantik. Ciao. Cepatlah Upin. Tu dia, budak dah sampai. Terbaik. Ini kalau polis kejar pun takkan dapat kejar orang. My hero, come to papa. Ahmad Sam, dah settle ke belum ambil tempat tu? Dah settle dah Datuk. Budak tu dah deal dengan kita orang. Mulai hari ni tempat tu kita punya. Terbaik, tapi kau kena ingat, kau kena hati-hati. Jamal takkan duduk diam tengok tempat dia orang kacau. Tak ada hal Datuk, sikit pun saya tak goyang. Saya janji dengan Datuk, saya akan conquer semua tempat dekat city ni. Terbaik Jerung, tapi apa yang kita buat kena ada plan. Sebab Jamal tu bukan orang biasa-biasa. Kau kena hati-hati. Tak ada hal Datuk, selagi saya ada, tak ada siapa boleh kacau tempat kita. Jom ikut aku, hantar barang dekat City 1. Baik Datuk. Sekarang Zack ada dengan kita. Kita nak buat apa dengan Zack bos? Pasal Zack kau tak payah pening. Biar aku yang uruskan. Ada pun budak ni.